gitu. You wear yourself lah. Dirty lah. Semua banyak. Dirty. See? Alamak. Pak bijak-bijak ni kubur ke? Berabuk. Anak dua. Okey kita. Ha? Alamak. Orang tu. Hidup ini pula. Sound. Mulai je buku kan. Iya. Kita fokus je. High chance kakak. Atas bawah eh. Bawah. Bawah ke atas. Tapi dengar pak atas. Tapi tak apalah. Dia sedap bunyi Bismillah. Tak ada. Pening kepala aku tengok atas. Lampu ni dah makan semua. Tak ada. Aku pening tengok. Di sini demi aura dia tak tahu di mana Kita try buka kita ni. Oh, okey. Bagus. Clear. Ada. Tak ada. Kejalaman. Okey, apa ni nak sedap enggak? Sekalilah kau. Kau nak sedap kat sini aku kasi. Kau datang sini aku kasi kau sedap. Nak sedap. Datang sini. Sini sedap. Okey, kita akan pergi ke lagi satu lokasi kita akan jalan pelan pasal aku pun badan bukan kurus. Badan aku Badan kita tak macam Lily. kan kita kalau naik bukit sekejap dia boleh perlu macam mandi. Tapi this is just burung. Itu dia. Dah. Kau nak lampu aku? Buka lampu kau. Is it? No lah. Macam dia. Macam bukan. Macam dia. Macam rambut siap tu. No? Kau nampak yang gelap tu yes, yang the black colour. Aku rasa rumah aku ni. Ya, kau ni. Yeah. Oh, just no lah. It's just a pokok lah. Okay, kau sikit-sikit boleh naik. Aku belum rasa. Kasihlah aku rasa. Naikkan bulu rumah ke, bulu tengkuk ke, atau badan ke. Bukan attract benda ni semua. Okay lah. Kita akan bergerak. Gerak balik pula. Ya, Ustaz. Aku ni lampu. Sekejap. Okey. Boleh. Balik. Lili kat belakang tadi, Lili kat depan. Kan Lili kat belakang. Jalan Iman kau. Kau sekejap. Nafas Lili, nafas panjang. Lili dia seorang pun tak apa. Dia seorang buat sini dia okey. Bismillah. It's just burung hantu lah. Burung ni just inform that
Dia ada kat sini. Kan? Bismillah. Allah Akbar. Badan gemuk. Ya Allah. Tu sebablah. Ni kalau aku kat sini, aku kerja sini, habis tempat ni. Aku ambil dia punya apa, kayu-kayu ni aku bikin tongkat. Betul. Dia lili biasa tidak. Kan kalau aku kerja sini, kau tengok ni semua ni macam hazanah tau. Alam ya hazanah kan. Jadi itulah. Boleh mana dia? Boleh buat kira craft tangan benda ni mak kau boleh untuk bikin craft tangan. Mana dia? Dia masih biarkan dia aduh. Dia memang ahli lah. Dia suka bersendirian. Allah Akbar. Okay. Cantik saya pokok-pokok ni. Aku suka tak. Dan kalau aku dulu budak minta aku suka manjat pokok ni. Tapi itulah. Sekarang nak manjat aku takut. Kan. Runtuh ke bawah ni. Semua runtuh ke bawah pasal aku dah gemuk. Dulu aku budak kurus. Kurus. Aku semua pokok aku boleh manjat. Tapi sekarang kalau manjat bukan ini. Runtuh semua. Apa tu? Ada lagi bekas pokok. Okey, assalamualaikum semua. Okey, kita dah sampai ke daerah kubu Marang adalah penghulu di kawasan ni lah. Mungkin makam dia di sini ataupun perkampungan dia yang telah disemadikan di kawasan ni. Rasa lapar lah pula tu aku ni. Rasa lapar lah pula, ya Allah. Tapi sini hari ni memang panas. Kan? Kalau pakai short sleeve banyak nyamuk. Pakai long sleeve pula bukan banyak nyamuk. Kan? Tapi panas. Okey. Bismillah. Allah. Yes. Okey, tengok kita berbual ni tempat. Lagi pun hari ni kita santai-santai je. Kita tak ada macam uji nyali ke, tak adalah pasal aku tengok Man dia lemah semangat hari ni. Jadi aku tak boleh totally 100% aku buka lah. Okey. Tempat sini aku tak nak, kalau tempat lain pasal sini kubur aku tak suka buka-buka kan. Kita pun ada adab. Kita pun ada adab. Semua sini tempat kubur kita nak seru memanggil tak payah. Dia nak istirahat. Korang panggil kau seru diorang pun kan tak bagus. Orang dah bersama di sini beratus tahun. Korang nak kejut dia. Nanti korang mati, orang seru kau panas juga korang. Kau tengah tidur sedap kan. Kali orang seru semua keluar padan muka kau. Sini memang tenang. Terus aku memang tak ada nak terfikir ke nak rasa apa, tak ada lah. Because very tenang. For me it's very peaceful lah. Betul orang cakap kalau kau nak cari ketenangan, kau pergilah kat kubur. Jalan-jalan kat kubur. Tengok macam mana kira jenazah disemadikan, dikuburkan. Satu hari kita akan sama seperti mereka, akan dikubur, dimakamkan dan tinggal apa tau, tinggal nama je. Nama-nama korang tempat pertulisan. Itu yang tinggal. Yang lain tak ada. Yang lain semua tak ada. Itu yang tinggal. Yang nama korang di salah satu pusara-pusara yang ada lah. Jadi kita pergi kubur.
doa yang terbaik untuk mereka, sebab mereka pernah tinggal, pernah ada, pernah wujud di sini sebelum kita. Hormati mereka, okey? Explorer juga hormat. Kita beradab. Datang tempat orang, kita beradab. Jangan nak panggil nak seru. Tiga lagi. Okey. Aduh ya Allah. Dan yang next pula kita yang kena naik tangga pula. Okey, sekarang kita nak take file dulu, minum air dulu lah. Sebab kita akan naik ke apa ni, tak balik jalan ni dua. Kan dah hilang. Dah kurang sikit. Aku dah jumpa aku punya apa, sanak saudara aku kat sini. Aku dah jumpa diorang. Jadi dah kurang sikit mabuk aku. Kalau tidak aku mabuk sangat. Aku sampai sini mabuk gila. Bila aku dah jumpa dengan diorang, kan. Inilah, okey. Salah satu keturunan raja lah yang ada di sini. Kau tengok dia goyang. Tapi ini angin lah. Jangan fikir bukan. Pasal yalah, tak semuanya yang goyang tu ada penghuni, tak ada. Tak semestinya. Kita akan duduk sekejap untuk minum air, menikmati air. Lepas tu kita akan continue. Di mana? Di sini di sini. Take five dulu. Okay, aku matikan lampu. Okay, kita akan duduk sebentar Siapa tu? Ada orang datang. Okay. Alhamdulillah. Ada orang. Aduh, semut. Ya Allah. Ui. Okay, kita akan take file dulu lah. Aku haus lah. Tadi aku buat sana. Dia punya. Okay, kita pergi base. Aduh, dapat base ni.